Ibu dia makan pun dekat lorong-lorong. Ui. Ui. Oh, dapat. Oi, dapat. Tak kena. Allah, tak kena. Ui. Hari ni mencari toman dan sebarau. Haruan kita cuti tu, kita cari toman dengan sebarau. Okey. Tanpa banyak cerita, jom. Let's go. Ada makan tak meletup. Ya. Tengah cabut. Selamat. Kau makan tak meletup Oh, panas. Tak sempat berpeluh. Dah strike. Alhamdulillah. Walaupun tak besar, walaupun tak meletup, tapi ada hasil juga hari ni. Okay, ni aku release terus . Tak nak dia lagi pun, dia tak cedera Jadi kita release terus. Terima kasih. Walaupun tak meletup, engkau makan juga umpan aku di permulaan aku casting ni. Awal lagi ni sebab aku sampai datang sini, baling celah tu, terus berdebum. Okey, terima kasih. Release bye bye. Laju. Air toman ni, air toman. Nampak tu air toman. Satu. Jom mencari yang lain. Dia sebab tak meletup tu, mungkin aku skipping tadi, terus betul-betul sampai depan mulut dia. Nope. Dia terus sak gitu. Jadi dia tak meletup Dia kalau nak betul-betul meletup laju, meletup kuat, biasanya kena karau laju biar dia kejar. Yang tu akan meletup kuat Selalunya aku casting, selalunya aku dapat momen letupan kuat, karau laju, dia kejar. Kalau duduk depan mulut dia je, biasa tak kuat. Okey, cuba lagi bawah ni. Nak tahu ada kawan dia. Oh, wah. Ada anak toman kat situ. Jadi aku tunggu kat sini. Nanti ibu dia lalu, kita balik. Tu, nampak tu, bahan ikan. Tunggu. Ibu dia lalu, kita baling. Tu. Balinglah terus. Tunggu ibu pula. Tu anak dia. Oh ni. Ibu kat belakang ni. Anak dah besar. Hilang anak dia. Mana?
Oh tu oh. Oh tu. Tak nak. Biasa kat sungai dia tak nak. Kalau ibu dia makan pun dekat lorong-lorong. Oh, tak kena. Ada ibu dia. Wah, cakap. Tambah kat ibu dia. Kita kejar. Mana? Oh, rasa. Sebagau. Pensi. Jom, aku gitu ke pensil. Dan tukar road. Kat setup dia Sea Hunter. Ni road terbaru daripada Sea Hunter. Black Arrow teleskopik. Mudah kalau bawa ni. Sini lah. Kita pakai pensil. Ni. Pensil handmade ni. Yang ni. Duduk sini. Sedap angin. Bahan tau main pula. Ui, tak kena. Sebagau. Boleh tahan saya dia. Tak kena. Lambatlah tak water. Kita pakai minor pula. Lagi-lagi pensil. Memang lambat lah. Kita biasa laju. Main benda-benda slow gini. Sorry lah. Bukan kincurut lah. Slow-slow ni. Dia kena laju. Sebagau laju, haruan laju, toman laju, semua laju. Kita bukan kalut, tapi kita memang minat laju. Slow-slow, aduh, romantik sangat. Okay, let's go. Allah, lucut. Terus tak ada drag dia tak senok bongok tu. Sebagau. First class. Oh, dia ada lagi. Banyak lah dekat sini. Sula. Oh tu, bosor. Kita tunggu sini je lah.
Aduh, lucut lagi. Bahaya betul. Tali ni tengok. Segapur gerti tu. Oh, dapat. Oi, dapat ikan pertama. Dapat akhir je ikan pertama. Bukan ikan pertama, ikan sebarau pertama. Tadi dapat toman dah. Ni dapat sebarau. Okey. Sebarau ni pun aku pun tak tahu nak buat apa ni. Tak berapa besar mana. Jadi aku rasa aku lepas lah. Oi, bukan ke dekat mulut tu. Ha, nampak tu dekat dia. Memang kawasan mulut, tapi bukan dekat dalam mulut. Makan dekat sini. Jangan lupa aku nak hidupkan kau. Tenang, tenang. Okey, ni dia. Dia tak boleh release tempat sama. Nanti dia beritahu kawan dia. Jadi kita release kat bawah. Tak ada lah curut mana. Boleh lah kalau nak buat lauk ni. Tapi kat rumah aku sebarau dalam peti dah banyak. Tak makan-makan. Jadi yang ni kita lepas Thank you. Hampalah. Bye. Aduh. Baru sekejap. Jangan timbul-timbul. Aku siram. Okey, mantap. Tak kena. Tak kena ada. Tadi tak nampak. Allah, tak kena. Oi. Oi. Kecil ke? Iya. Iya. Dapat juga akhirnya. Toman kedua. Ini dia ikan toman kedua. Tak ada lah besar mana, tapi dia punya letuk tu boleh tahan. 2 kali ambil. Kali pertama tu tak kena. Kali kedua dia makan tak meletup, baru kena. Okey lah, boleh lah. Ada letup-letup tu kira okey dah tu. Besar kecil no hal. Surut pun okey, tak ada masalah. Okey. Sekejap lagi aku nak try lagi kawasan ni, kawasan hutan ni. Aku dah lama tak main hutan ni sebab ada pak belang kawasan ni. Kawasan ni dia makan lembu. Hampir berapa bulan 6 bulan 7 bulan tu kot aku tak mari sini. Hari ni baru aku mari. Buat-buat berani je. Kasih redah saja. Okey, dapat lah. Redah pun dapat seekor ni. Okey lah. Sini lah. First aku buat konten dulu kawasan-kawasan hutan ni lah. Tapi hari tu tak berani nak mari Ni aku rasa macam berani. Mari lah. Okay, jom kita try lagi. Tak boleh lama juga kawasan ni sebab orang tak ada kawasan ni Okay, jom try lagi. Sekejap lagi kita balik. Panas dah ni.
Okey, aku rasa aku kena balik. Dah panas dah ni. Sekejap lagi dah Zuhur. Jadi kita balik dulu. Okey, apa-apa pun jangan lupa like, komen, share dan paling penting subscribe. Let's go. Bye bye. Atas pokok.